Betul ke ni dunia yang lain? Laporan Nasumi, terkini. Bentuk kehidupan ketujuh telah Tengok ni, dikenal TV dah mula berfungsi lah. telah mengepungnya dan jika anda boleh lihat, dia berada di antara Apa benda pegawai polis tu? dan diharapkan pegawai Entah. polis dapat menyelesaikan masalah yang telah berlaku dan diharapkan anda untuk kekal Saya dapat berada di laporan rumah. yang ada penjenayah bersembunyi di kawasan ni. Ikut saya ke balai. Cucukan lucu. Ya! Ni bukan masa untuk merapu lah, Skasa. Cucukan tulang lucu tu sepatutnya dikira sebagai jenayah tau. Natsumi, awak ni memang nak kena lah. Ni, cuba tengok. Bentuk kehidupan? Mereka kata ahli Monsi panggilnya Grongi. Jadi ancaman dunia ni adalah bentuk kehidupan tu. Dan sekarang mereka menyasarkan anggota polis. Nampaknya kita memang berada dalam dunia yang lain. Natsumi, tengok ni. Bentuk kehidupan keempat. Nampaknya inilah yang mereka panggil Kamen Rider dalam dunia ni. Untuk selamatkan dunia kita perlu mengembara ke 9 dunia yang berbeza. Tapi apa sebenarnya tujuan kita datang ke sini? Sekejap, kenapa awak berpakaian macam tu? Pegawai polis, Kadoya Tsukasa. Nampaknya itulah peranan yang diberikan dunia ni kepada saya. Peranan? Ada benda yang perlu saya lakukan dalam dunia ni. Saya menjadi pegawai polis. Maksudnya, saya kena bertarung dan kalahkan Grongi. Takkanlah semudah macam tu je. Hah? Hah? Kita dekat mana ni?